Aku berani jamin kalau korang seorang wedding photographer, event photographer, portrait, studio photographer dan juga sport photographer, ini ialah lens yang terbaik korang kena miliki. Inilah dia guys. Fe50-150mm f2.GM. Kalau korang nak tahu lebih mendalam, tengok review ni sampai habis. Okay, first aku nak cerita dari segi design dia. Lens ni design dia hampir sama macam design lens Sony sebelum ni. Ada aperture ring, ada focus hole button, dia ada collar macam ni, kita boleh buka collar dan collar dia di bahagian bawah ni kita boleh tukar, kita boleh buka kalau kita tak nak pakai, kita boleh buka dan juga kita boleh letak kalau kita nak. Lens ni dia mempunyai plate macam ni, plate besi. Biasanya plate besi ni hanya ada pada Sony Super Tele lens, contoh macam 300mm, 400mm dan juga 600mm, tapi kali ni dia letak dekat sini sekali. Plate ni memang handsome gila plate ni. Filter size dia bersaiz 105mm. Ni yang depan ini filter size dia. Kenapa aku cakap ialah lens paling terbaik kalau korang shoot wedding, korang shoot event dan korang shoot portrait, studio portrait dan juga sport, sebab dia punya range. Range dia ialah daripada 50 ke 150mm. Ini ialah range yang paling digemari untuk wedding, untuk portrait, studio dan juga untuk sport fotografi. Nombor dua ialah dari segi dia punya aperture. Bukaan aperture dia ialah f2. Sebelum ni Sony dah keluarkan lens fe28 ke 70mm f2 dan Sony sambung dengan lens ni pula. So sekarang dah ada dua versi f2 daripada Sony, 28-70 f2 dan juga 50 ke 150 f2. So dah ada dua versi. So basically lah kan, kalau korang memiliki kedua-dua lens ni, memang korang punya job wedding, korang punya job event, korang punya job sport, korang punya studio settle. Dua lens ni saja. Sebab lens ni, kedua-dua lens ni 28-70 dan juga 50 ke 150mm ni, dia boleh cover merangkumi pelbagai prime lens, bermula daripada 28mm, 40mm, 50mm, 85mm, 100mm dan juga 135mm. So semua ni 6 prime lens digabungkan dalam 2 biji lens. Tapi kalau korang hanya ada satu lens ni sahaja, so basically korang akan cover 50mm, 85mm, 100mm dan juga 135mm. 4 prime lens dalam satu lens. Aku dah bawa lens ni pergi wedding untuk orang punya wedding, orang punya job, tapi aku join sebab aku nak test dan review lens ni. Waktu ni ialah waktu nikah, bukannya waktu bersanding, dan tempat dia memang sangat-sangat cantik. So jom kita tengok hasil-hasil gambar yang aku dah shoot menggunakan lens ni. Ni semua gambar-gambar wedding yang aku dah shoot. Semua gambar wedding ni aku shoot menggunakan lens 50 ke 150mm f2.GM dan juga kamera body aku gunakan Sony A1 Mark II. Lokasi wedding ni memang sangat-sangat cantik. Sekarang ni aku berada di bahagian atas dewan ni. So ini tempat stage utama dia. Memang cantik, kursi dia, decoration dia semua memang cantik. Dan ini pula ialah pintu masuk dia. Memang cantik tempat ni, aku suka gila. Gambar ni aku tak zoom 50mm, aku shoot 1/100 f2 ISO 200. Jadi kalau aku zoom in, kita tengok dia punya sharpness lah. Mula-mula kita tengok sharpness dia. So inilah hasil sharpness dia menggunakan lens ni, dengan aperture f2. Gambar ni pun sama juga. Fokus memang dekat pengantin lah. Lepas tu gambar ni pula, gambar ni sebenarnya aku dah crop sebab aku nak test dia punya sharpness. Gambar asal dia kalau korang nak tahu, tu ini besar ni dan aku crop dekat situ. Korang tengoklah betapa powernya, betapa sharpness lens ni dekat tangan A1 Mark II dan juga tangan aku. So ini ialah gambar group foto. Gambar group foto yang kalau tengok ni, aku shoot menggunakan aperture f4. Aku tukar pada f4 daripada f2 sebab dia ada beberapa layer ni, so aku kena tukar lah. So ni bahagian hadapan dia memang sharp, fokus, tak silap aku dekat pengantin lah. Ok, selain daripada wedding, aku ada juga test lens ni untuk shoot portrait. So ini Tasha, cantik Tasha ni kan. Tengok sharpness dia, memang sharp, memang sharp. So yang ini pula sama juga Tasha. Tengoklah sharpness dia guys, gila. Ini aku shoot 70mm dan yang ini pula aku shoot 104mm
Bokeh dia belakang pun cantik, tapi aku nak tunjuk korang ialah dari segi sharpness dia. Korang tengok lah level sharpness. Gila baban dia punya sharp tu. Maut. Ok, seterusnya jom kita tengok dari segi zoom. Kita zoom. So yang ini aku shoot 50mm. So inilah dia punya viewing angle dia. Yang ini 82mm. Yang ini pula 100mm. Dan yang ini pula 150mm. Tak tahu kenapa kedua gambar ni dia pejam mata kan. So aku nak tunjuk korang dari segi zoom in 50mm ke 150mm gambar semua masih lagi sharp. Kita dari sini kita pergi kat sini sharpness. Okay. Yang ini ialah 50mm, 82mm, 100mm dan juga 150mm. Sebenarnya aku cakap awal-awal, lens ni dah macam pakai prime lens. Okay, jadi kita tengok dia punya bokeh pula. So sebelum aku pergi wedding, aku lepak dulu dengan Zairul. Kita shoot dekat area sini, area Bukit Tungku. Sebab sini banyaknya lampu kan, jadi kita boleh nampak dia punya bokeh ball. So ini 50mm dia punya bokeh ball dia, boleh nampak. Bokeh-bokeh dia nice. Memang nice ya. Bokeh dia macam cantik, separation subject dengan bokeh macam cantik. Yang ini pula, so aku dah edit colour sikit, alright. Tapi kau boleh nampak lah Oh, memang sharp. ISO 4000 bapak tinggi gila. Okay, kembali kepada wedding. So ini akan tunjuk korang bokeh yang akan terhasil dengan 50mm. Oh ini foreground dia. Yang ini ialah 83mm f2 Yang ini pula ialah 138mm f2 dan yang ini pula ialah 150mm f2. Bokeh dia lawa guys, memang lawa. So yang ni pula aku shoot 150mm. Belakang ni ini bukan je lampu ini macam ada benda berkilat-kilat lah dan dia dapat menghasilkan bokeh daripada lampu di bahagian kiri ni. Nampak ada macam sini warna purple kan. So itu yang terhasil lampu tu. Oh, memang smooth, memang lawa habis lah bokeh dia. Ok, seterusnya jom kita tengok dari segi aperture review. Aperture review ni aku nak tunjuk korang ada antara f2 dan juga oh silap, bukan ni ni yang ni. Okay. f2 dan juga f10. Perbezaan dia nampak bokeh dia. Aku saja nak tunjuk korang. Ni f2. Saya tengok sharpness dekat sini. Yang ini ialah f2. Tunggu jap, loading lambat sikit. Yang ini ialah f10. Lambat sikit. Yang kita buat comparison side by side. Boleh nampak f10 sebelah kiri, f2 sebelah kanan. Memang sharp weh, memang sharp. Terbaik. Superb. Tapi kenapa macam f2 ni lebih sharp? Kalau tu kenapa f2 ni nampak lebih sharp? Sebab f2 ni pakai ISO 400, manakala f10 ni pakai ISO 4000. So ISO dia akan makan dia punya detail lah. Alright, seterusnya jom kita tengok dari segi chromatic aberration flare ghosting. Ini ialah gambar sunrise. Matahari ada dekat sini. Dan kalau korang tengok betul-betul gambar ni tak ada flare guys. Tiada flare. Tiada. Aku shoot beberapa gambar, aku tunjuk korang beberapa gambar yang aku dah shoot. Tak jumpa flare dia. Aku tahu kenapa. Ghosting ghosting. Kita tengok kat sini kan. Clear weh. Oh, sharpness detail dia dekat bahagian cahaya ni. Tengok ni. Gila babas. Gila, memang lawa. Memang detail. Chromatic aberration dia very well control. So ini pun sama juga. Tengok lampu kat sini terang. Mana ada flare. Tak terhasil langsung flare. Ghosting pun sangat-sangat bagus. Detail dekat sini bahagian cahaya ni kita boleh nampak detail lagi Oh, power gila light ni. Seterusnya lampu spotlight kat belakang ni masih tak ada flare. Clear, clean. Syuk gila. Yang ni pun sama juga. Boleh tengok kat sini cahaya datang daripada sebelah sini. Ini Tasha kat sini tengok CA dia okay, ini trik yang dia buat CA dia akan berwarna teal, biru teal. Warna biru teal. Dan disebabkan itulah kita tak akan nampak sangat dia punya purple fringe. Sebab purple kan warna purple, ini warna teal. So dia blend in sikit dengan cahaya. Jadi dia nampak macam clear, clean habis semua. Dan control sangat-sangat bagus walaupun cahaya masuk, ghosting dia terbaik. Dari segi close up pula, aku tak ada banyak sangat yang aku shoot close up. Aku hanya ada satu gambar je yang shoot close up. Aku terlupa, aku sepatutnya shoot close up dekat cincin ni, tapi aku tak buat. Cuma aku shoot kat sini dan tengok dari segi sharpness dia memang sangat-sangat sharp untuk close up. Alright, so
Itu sajalah gambar yang aku nak review dengan korang semua. Kita kembali kepada chef fullback. So tadi korang dah tengok image quality, bokeh dia, detail dia, sharpness dia, focusing dia memang sangat-sangat laju. Kalau setakat nak shoot wedding tu tak ada hal punya, sebab lens ni dia support A93 120 frame per second. Dan kalau korang nak pakai dengan kamera body Sony A7 R Mark V 60MP pun dia boleh handle resolution yang tinggi daripada A7 R Mark V ataupun A7CR. Focusing motor daripada GM Lens memang tak dapat dinafikan, sangat laju, sangat senyap, tak ada bunyi langsung, memang accurate, memang bagus, memang sedap gila pakai. Dari segi berat, sepanjang aku shoot event nikah tu memang terasa berat lah, sebab lens ni berat dia dalam 1.34 kg, 1340 gram. So basically dia lebih ringan lagi berbanding dengan lens 70-200 GM yang version pertama. Kalau version yang kedua 70-200 tu berat dia dalam 1045 gram. So yang ini 1340 gram. So dia berat sedikit sajalah, tapi tidaklah terlalu berat sangat sampai 2 kilo lebih di mana kita akan terasa beratnya lens ni kan. So memang berat tapi tak adalah berat sangat bagi aku. Aku boleh handle dengan berat dia. Dari segi competition pula, yes, memang ada brand lain menghampiri lebih kurang samalah. Tak sama 50 ke 150mm f2. Tamron dia ada 35 ke 150mm f2 ke f2.8. So dia bukannya constant f2. Dia f2 tu pada 35mm, bila kita zoom dia akan jadi 2.8. Memang lens tu lebih murah, tetapi dari segi image quality, sharpness, focus capability, breathing composition memang dia tak boleh lawan daripada lens GM ni. So basically kalau pakai lens Tamron tu, kita terasa nak pakai lens GM 51-50mm, tetapi kalau kita pakai lens 50 ke 150mm, kita tak tengok dah lens lain guys. Ini ialah lens yang terbaik Sony pernah hasilkan dalam range yang unik ini. Ini ialah lens yang korang wajib ada. Beli sekali je, sampai bila-bila boleh guna. Terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.